Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur Aini Carry Life. Kawan-kawan, selamat pagi. Abaikan apa yang kawan-kawan nampak kat belakang. Okey. Hari ni Kak Nur nak siang ikan lagi. Kali ni ikannya biasalah kau dapat ikan ni daripada kawan Kak Nur. Kebetulan dia jadi jiran pun, rumahnya kat sini je, belakang ni. Dia kawan suami lah. Dia sentiasa bagi ikan. Kali ni ikan yang dibagi sebenarnya dah berapa hari juga dia bagi sebenarnya. Ni. Kawan-kawan tengok ikannya. Rasanya ada dalam 4 kilo kot kawan-kawan. Ajak nenek kau jatuh. Astagfirullah. Sorry kawan-kawan. Sebab Kak takut dia tajam kan ikan ni. Ikan siakap kawan-kawan. Besar ni. Kita nak potong. Selalunya dia memang bagilah ikan ini. Dengan jiran Kak Nur, kawan Kak Nur juga. Kami berdua ni memang dapat ikan ni. Kalau dia mancing ada lebih, dia memang bagi. Kebetulan suami Kak Nur suka makan ikan. Suka sangat-sangat. Dia bagilah. Rasanya dah berapa lama jugalah Kak Nur tak beli ikan. Sebab ikan ni besar kan, dapat kadang dibagi. Paling orang kata paling sikit pun, paling ringan dia bagi mungkin dalam 2 kilo macam tu. Ini paling berat. Kita orang bagi kan, alhamdulillah, rezeki murah, rezeki dia dapat lagi. Dapat selalunya dapat. Kalau dia dapat memang dia bagi. Rasanya ni kali kedua dah Kak Nur siang ikan, tapi kali ni yang besar sekali lah. Kak Nur tak tahu masak apa. Ingatkan nak masak kensom ke kan. Dia punya sisik pun kawan-kawan, tak nampak sangat, minta maaf ya. Tolonglah jangan bising. Mengganggu betul. Biasalah kawan-kawan kalau ada nampak kekurangan kat belakang ni, biasalah rumah belakang rumah kan. Oh kawan-kawan, ini nak inyang ni. Memang wadidau kawan-kawan. Kak Nur pernah siang ikan paling besar dalam hidup Kak Nur lah. Pernah dapat siang. Memang berjam, rasanya dekat 1 jam lebih kot Kak Nur siang. Dekat 2 jam. Ayah dapat ikan kerapu. Rasanya berat dia kalau Kak Nur pernah. Kebetulan masa tu Kak Nur mengandung anak yang pertama. Masa tu ayah mancing. Kalau ikut kan boleh je ayah jual. Tapi ayah tak payah jual. Kita makan di keluarga kita ramai-ramai. Dia kata kalau jual saya dapat 200-300 dia kata. Tapi duit tu untuk keluarga je. Untuk makan rumah je dia kata. Tapi kalau dia ikan besar tu dia buat masak makan, dia kata ramai ahli keluarga boleh makan. Itu ayah lah. Ayah ni jenis dia biasalah kan untuk. Rasanya berat dia masa tu 20 kilo lebih kot. Berparang berkapak kan. Mak masa tu dia kata, aku tak tahu nak siang besar gitu. Abang tanya cakap lah, anak dara ada satu. Walaupun masa tu bukan Kak Nur anak dara, dah jadi mak pun. Nak jadi mak dah. Ayah kan. Masa tu Kak Nur siang lah. Dapat tu dalam pukul 5 macam tu. Kak Nur siap siang tu dekat pukul 7. Lepas tu Kak Nur masak lagi. Buat kari separuh. Kepala tu confirm lah kita buat kari kan. Lepas tu isi tu kita buat sup sikit. Bagi dekat adik-beradik sikit lah. Banyak kan. Isi dia pun kawan-kawan. Walaupun besar 20 kilo lebih kot. Tapi isi dia lembut kawan-kawan. Kita siang ikan ni pisau kena tajam lah ya. Kalau tak tajam masalah lah kawan oi. Kena tajam pisau ni. Alah, pun ni bising lah.
Ikan ni ada dia punya tu kan. Kan orang Cina jual ni. Alah dah bocor lah pula ni. Gelembung ni kan. Kalau kita kan kita buang je. Dia katanya ni mahal katanya. Tah lu. Kita mahal-mahal pun kalau tak reti tak boleh juga. Kita potong kepala dulu. Sebab pisau Kak Noh tajam. Jadi tak adalah susah sangat Kak Noh nak handle. Okey, kita potong ni. Aduh. Kak Noh tengok juga handphone. Pisau kena tajam, kalau tak isi ikan ni hancur. Terutamanya kepala. Kalau tajam, senang kita handle. Dah. Kepala kan kawan. Kita buang insang. Kak Noh nak masak kensum, masak pedas-pedas sikit. Ui, sedap. Letak kangkung. Berminyak mulut, bos. Tolonglah. Nak ambil je lah. Nak ambil je. Tak ada siapa larang. Jangan bising makannya. Tolonglah. Iko. Cut ni. Jatuhlah pula. Itulah ikan yang paling besar sekali Kak Noh pernah siang. Ikan ni jangan potong besar sangat. Separuh ni kita goreng lah. Separuh kita buat kensum. Sweet sour boleh. Isi dia. Putih kan? Dia kalau pisau tumpul, ikan dia nanti rosak isi. Dia kalau pisau tajam, dia clean, bersih. Nampak? Tak rosak. Kak Noh suka kalau pisau ni dia tajam, tajam pula, yang berat. Dia kalau berat, alamak, silap pula. Silap. Dah silap dia punya tu. Kita potong ni. Kita buang dulu ni. Dia kita tak boleh silap. Kak Noh takut tangan Kak Noh sebab dah kecil kan ni. Sekarang tak cukup isi ikan. Tangan Kak Noh yang melayang. Dah siap. Isi dia. Itulah dia kawan-kawan. Kalau ikan yang kalau yang dekat kedai, Kak Noh lebih suka siang kat kedai lah. Tapi kalau yang kecil-kecil tu Kak Noh tak nak juga orang kedai siang. Bukan apa kawan-kawan. Kesian, budak tu banyak kerja kan. Kita pula sibuk suruh. Kalau ikan yang besar sikit, kalau kan macam Kak Noh nak minta dia tarik, kalau tengok dia tak kalau kedai tu orang tak ramai, Kak Noh suruh. Tapi kalau misalnya orang ramai sangat, kita duduk pula banyak-banyak congeh, memang Kak Noh tak buat lah. Kak Noh buat sendiri je kat rumah. Lagipun kita boleh buat kadang-kadang. Hidup kita ni jangan susahkan orang. Okey kawan-kawan, ni dia. Dah siap. Siang ikan yang seberat mungkin lebih kurang dalam 4,5 kilo macam tu beratnya. Ya. Dah siap dah. Okey kawan-kawan, bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum.